touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Raika bin Khairul Azri. Saya dari kos Elektronik Industri Sen 3. Hari ini saya akan buat maintenance pada soket yang rosak. Untuk membuka soket solder iron, kita memerlukan screwdriver, bunga, multimeter. Untuk yang keselamatan pula, kita memakai sarung tangan supaya mengelakkan daripada tangan atau cedera. Sebelum kita nak check soket solder iron, kita memastikan multimeter ini dalam keadaan baik. Okay. Kalau kita tengok sini, jarum ni dia sebelum 1 ohm. So kita setting ni dulu bagi sampai ke 1 guna screwdriver lepek. Okey, jarum sudah masuk, sudah tunjuk 1 kilo ohm. Kita check. Okey. Tercedera. Okey. Yang pertama sekali, kita nak check pada soket solder iron dulu. Berfungsi atau tak berfungsi? Buka tak. Macam mana nak tahu berfungsi tak berfungsi? Tengok lampu belakang. Kalau menyala berfungsi, kalau tak menyala tak berfungsi. 3. Okey. Solder iron tak berfungsi. Lepas tu kita tanggal pada ni, soket ni pada plug. Yang first kita tutup switch dulu, tanggal. Lepas tu kita nak buka skru ni pada soket. Okay, lalu lepas tu kita nak check ni guna multimeter. Kita check satu persatu. Kalau tengok dari sini, multimeter tak nyala kepada fuse. Kalau kita balik pun tak nyala juga. Okey, puncanya fuse yang masalah. Okey, kita dah jumpa punca kerosakan dia, punca masalah dia. Punca masalah dia ialah fuse. Kita nak tukar fuse lama ni kepada fuse baru. Okey, fuse ni menggunakan 13 ampere. Boleh tengok sini. Okey, mari kita buka fuse yang lama ni dan pasang fuse yang baru. Okey. Okay, ini fuse yang lama. Boleh tengok sini dah karat apa semua. Dapat terangkan. Dan yang ini fuse yang baru 13 ampere. Okay, mari kita pasang. Lepas tu kita check dengan multimeter. Kalau tengok sini dia menyala. Kalau balik dia menyala juga. Okey. Okey, kita dah pasang fuse yang baru. So kita pasang cover dulu. Dan kita ketatkan skru ni balik. Lepas tu kita test lah. Kita test dulu.
buka. Kena tengok dari sini, lampu belakang dah menyala. Okey. Lepas tu dia punya pun dah panas.